Okey, sekat belakang aku ni adalah booth Cyclone. So aku nak tengok motor-motor Cyclone ni, motor-motor jenis apa yang diorang ada. Jom kita tengok. Okey, daripada side sini nampak motor Kapcai sajalah. Okey, SM125i. Ini motor-motor orang kata motor harian lah. Ni antara modelnya ada 3 warna. Biru, merah dan juga warna kuning. Okey, di bahagian sini ada yang macam naked sikit. Okey, ni kita tengok apa motor ni. Okey, by the way ni semua daripada Cyclone Yang aku tunjuk ni semua daripada Cyclone. Okey, tengok. Wah, dia pakai single arm guys. Okey, korang tengok dia punya ni. Suspension dia. Besar gila mat. Okay, frame dia. Okay, untuk motor ni datang dengan dual disc daripada Jejuan. So mostly motor daripada Enforce ni kebanyakan dia datang dengan dual disc dan kebanyakan semua daripada Jejuan. Sistem engine dia tengok datang dengan apa? Satu silinder sajalah. Okay, dekat bahagian sini ada bobber punya style. This one 400cc 401. Okay, and that one is 250 lah. Ni. So dia bobber punya style. And aku rasa satu yang menarik dekat sini adalah Adventure Kapcai. Okay, boleh tengok. Nice guys. MK125. Ni nak buat pergi trail ke best jugalah ni. Tapi slacknya dia pakai spoke rim lah. Kalau dia pakai spoke rim aku rasa okey dah hanggam. Okay, dia datang sekali tadi. Korang boleh tengok datang dengan tank untuk minyak. Ada top brake kat belakang ni. So boleh naik seorang saja. And exhaust dia dekat atas. So kalau korang masuk dalam sungai ke dalam air ke, dia selamat lah. Air tak masuk dalam exhaust. Okay, lagi satu dia datang dengan crash bar kat depan ni. Ni cantik ni. Dia bergabung sekali dengan frame Korang tengok ni. Ini bergabung sekali dengan frame motor dia. Macam gitu Okay, bawah ada skid plate guys. Kapcai tapi ada skid plate. Nice. Dia by the way suspension depan telescopic fork saja, belakang menggunakan dual shock absorber. Tak boleh laras ni, biasa sajalah. Okay, seat dia okey, bolehlah lembut Nak try duduk, korang tengoklah. Macam ni. So inilah view dia bila aku duduk. Meter dia meter digital. Ada windshield dekat sini pun dah fix, dah tak boleh adjust dah. Handle dia datang dengan bar macam ni lah. Okay, yang ni main handle dia, main bar dia. And then this one is dia punya sub lah, mungkin untuk gantung aksesori atau apa-apa kat sini. Dan dia punya switch kat sini kiri kanan basic lah, sama macam yang biasa lah, motor-motor lain ada. Dekat bahagian depan ada rack juga. Dia tak ada bakul tapi dia bagi rack sekali macam ni. Okey lah, korang nak pergi yang kata nak pergi sekali-sekali masuk hutan ke pakai motor ni, cantik juga ni. Okay, bahagian depan ni aku ni tak tahu dia bagi sekali ke tak. Tapi dia dah bagi rack lah. Ada rack kat sini, nampak tu rack dia. Okay, ni bahagian depan dia. Ini Kapcai, Kapcai Adventure. Okay, lagi satu ini. Ini lagi satu yang pelik jugalah. Okay, ini Cruiser 125. Motor apa ni? Korang tengok. So, dia agak pelik sikit. Handle dia tinggi. Siap try duduk, korang tengok. Try duduk dulu. Okay, so korang tengok. Bila aku duduk. Tangan aku menenggak mat. Ini kalau bawa ke tiap basah ni. Okay, dekat sana kita ada bobber. Okay, ini SR600. Okay, this one pun sama SR600 aku rasa. Okay, betul SR600 sama. Okay, kat sini ada skuter RT5 K250cc punya. This one pun RT25 250cc punya. Okay, boleh tengok bahagian depan dia. Ini bahagian depan dia. Okay, ini ada skuter kecil juga Z10. Cyclone juga ada satu motor yang comel, Cube. Nampak? Aku rasa ni tak ada dalam market lagi ni. Okay, kan Cube Zone Sena Cross CVT. Ada skuter ke ni? Korang nampak enjin dekat tengah sini? Nice lah, nice. Korang tengok. Okay, lawa guys. Ini buat pusing-pusing taman ke, pusing-pusing kampung memang cantik. Okay, by the way ni aku rasa belum masuk dalam market lagi. Belum ada dalam market lagi. Mungkin akan bakal masuk. Handle dia kata lah. Dia datang macam sini. And then dia subtank dia pun pakai transparent punya. Dan motor dia tak besar, kecil comel je. Belakang pakai disc brake. Walaupun motor kecil tapi datang dengan disc brake sekali. Okay, engine CVT lah. Ni nampak tu. Nampak. Dia belum masuk lagi, nampak ni daripada Zone Zen. Masih lagi cok Zone Zen lagi kat sini. Kita try duduk, korang tengok
Okay, bila aku duduk, wih, rendah gila. Rendah gila. Okay, ini letak kaki kat sini. So, ni brake belakang lah, brake belakang. Sini brake depan, okay. Brake belakang, brake depan. Kaki letak kat sini, free, tak ada apa-apa. Dia macam bawa capture kat ni. Cuma ni dia agak mengganggu lah, forest belakang ni. Kena tengok bila aku letak kaki sini kan. Okay, aku nak turun, dia belaga, nampak tu. Okay, tapi tak apalah. Sebab motor ni belum masuk lagi. Mungkin kalau akan masuk Malaysia, dia akan perbaiki lah benda ni kan. Okay, ni lah. By the way, ni dia punya kata handle view dia. Rider view. Okay, so tadi adalah antara jentera-jentera dan motor-motor yang ada daripada Cyclone. Kalau korang berminat dengan salah satu motor yang dikeluarkan oleh Cyclone ni, korang boleh dapatkan di M-Force Smart Shop yang berdekatan dengan korang.